telah dilanda masalah akibat kuasa jahat raksasa bernama Mr. Gamma. Kini, warga Zetania telah terkesan akibat perbuatan raksasa itu. Seorang pakcik telah melepak di kedai sampai 8 jam lamanya. Tengok tu kawan-kawan. Teruk nampaknya keadaan bandar kita ni. Parah ni. Kita kena buat sesuatu ni kawan-kawan. Amboi, tak sabarlah tu nak berasi. Bipok ni. Kena juga dengan aku ni kang. Kamu semua, tengok tu. Sampai aku nyuruh. Kamu tahu itu. Hei raksasa, lebih baik kau menyerah sebelum tindakan yang lebih keras diambil daripada kamu. Masih ada masa lagi kan? Hei, kau ingat boleh main-mainkan kami ke? Baik, tak ada hal. Ayo semua, satu kita tegur. Serang! Baik kau menyerah. Yes, macam comel. Tapi berbeza. Apa lagi? Jom kita kerjakan dia. Hati-hati. Ya. Tak guna. Kita mesti bersatu. Siaplah kau. Rasakan.
Alamak, tak berjaya lagi nak tewas geng-geng robot Zeta ni. Tadi nampak macam dah nak menang. Yelah, baru aku nak meraihkan kemenangan tadi. Nampak gayanya? Cancel lah beli kek. Sabarlah korang pun. Baru separuh jalan kan? Cubalah berfikiran positif sikit. Aduh. Tengok ni. Aku tambah pula power pada raksasa aku ni. Robot Zeta, bersedia dengan kenderaan masing-masing. Jom! Ya! Robot Zeta, sedia! Sedialah. Kesannya. Jangan putus semangat. Sama yang lebih bulat. Baik, Rico. Tengah berusaha dari mana? Ellie! Tidak! Masih ada harapan lagi ke robot Zeta? Geng Robot Zeta, keadaan semakin sukar. Kita harus berancang sesuatu. Ya, Rico. Betul kata Zeno Chip. Lawan kita kali ini agak kuat. Robot Zeta,